So ini jam Huawei Watch Fit 4 yang terbaru dan akan rilis pada 22 Mei ni. So jom aku share apa function yang menarik yang ada dekat jam ni. So first kita cerita tentang skrin dia. Saiz skrin dia 1.82 inci AMOLED curve display. Yap, memang curve. Dan kecerahan brightness boleh capai 2000 nit tau. Memang sharp, vibrant dan cukup terang walaupun tengah panas terik macam ni. Tak payah korang nak cover-cover tangan time nak tengok jam ni. Watch face pun ada banyak pilihan dekat sini. Nak lagi banyak, korang boleh download apps dia. Sini lagi banyak, dari premium sampai minimalis design. Body dia pula nipis dan ringan dari Watch Fit 3 sebelum ni. So kalau korang prefer yang sleek, berat cuma 27 gram, Watch Fit 4 ni memang pilihan yang tepat lah. Design dia still maintain klasik, tak nampak murah langsung walaupun ringan. Untuk battery life, jangan risau. Sekali food charge boleh tahan sampai 10 hari tau. Even maybe lebih. Aku dah onkan ke semua function yang ada. Always on display, message, call, even exercise pun ada. Battery performance memang mantap kat sini. Features dia pun lengkap. Korang boleh check heart rate, SpO2, sleep monitor, stress dan senaman pernafasan pun ada. Dan function lain lagi dia support untuk touch and go dan NFC. Korang boleh bayar pakai jam ni tanpa handphone tau. Mantap tak mantap tu. Untuk mau exercise, sini ada satu servis jenis senaman yang cukup untuk korang guna as a daily. Macam biasa, sangat detail untuk korang nak monitor berapa burn kalori, berapa km kau dah pergi and macam-macam info ada kat sini. Oh tak lupa juga dia ada built-in GPS untuk lebih akurat sepanjang korang senaman. Ada map juga untuk korang tengok, sama juga aktiviti air, boleh kena hujan, berenang dan sebagainya. Untuk hiking dan climbing, sini ada altitude untuk korang monitor berapa paras ketinggian korang berada sekarang. And the best thing, semua ni tidak perlu bawa phone pun. Even dah disconnect, still boleh pakai. Sama juga kalau korang bayar pakai touch and go tadi, tak perlu bawa phone pun. As long korang ingat number pin, you good to go. Smartwatch ni boleh guna untuk iOS dan Android devices yang lain. So, kalau korang berminat, korang boleh layari website Huawei untuk tengok lebih detail dan boleh juga pre-order. Atau korang boleh check link kat bawah ni. Tapi pada 22 Mei lah, selepas harga dia berubah. Bye.